wanita minta supaya kerajaan negeri mengambil berat untuk mempertahankan tanah reserve Melayu. Ini satu isu ya yang kami pandang berat sebab kita khawatir takut pihak berkuasa negeri menggunakan alasan teknikal untuk tidak ganti wajib atau ganti semula tanah-tanah simpanan Melayu yang ada. Daripada rekod yang kita lihat, semakin hari semakin terhakis. Malah wanita nak minta sebab kita khawatir ada negeri yang bukan di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Apa akan jadi kepada tanah reserve di situ? Maka dengan itu, wanita nak minta apalah kiranya untuk Datuk Seri selaku Perdana Menteri untuk menguruskan pindaan perlembagaan supaya berilah kuasa kepada peguam negara dengan izin sebagai custodian of public interest untuk berkuasa membuat petition kepada mana negeri di mana tidak ada ganti wajib atau ganti semula tanah reserve simpanan Melayu. Kami khawatir nanti besok ni dituntut oleh anak cucu kerana kita gagal untuk mengurus kuasa dan mewariskan kepada anak cucu kita sebuah negara di mana orang Melayu masih ada tempat.